Drama bayangan lelaki sempurna mengisahkan tentang Amar, seorang penjual ikan yang bergelar bapa tunggal, lakonan Adam Lee, yang berjuang meneruskan kehidupan dalam serba kekurangan demi membesarkan anaknya, Akish. Dengan bantuan jiran mereka, Zulin, lakonan Zazlin, serta pengasuh setia, Zara Milda, lakonan Sweet Kismina, Amar mencurahkan sepenuh kasih sayang dalam membesarkan anaknya walaupun dihimpit kesempitan hidup. Namun, segalanya berubah apabila Akish diserang penyakit asma yang memerlukan kos rawatan tinggi, memaksa Amar mencari jalan luar biasa demi kelangsungan hidup mereka. Dalam keadaan terdesak, Amar mencipta identiti baharu sebagai pempengaruh media sosial dikenali sebagai Lut Zafran, satu penyamaran yang akhirnya membuka pintu kepada pelbagai peluang dan perhatian, termasuk daripada Dahlia Rizwani, lakonan Riena Diana, seorang wanita yang hidup dalam kemewahan. Di sebalik kehidupan baharu yang tampak sempurna itu, Amar mula dihantui kegusaran apabila rahsianya semakin sukar disembunyikan. Hanya jirannya, Zara, yang mengetahui identiti sebenar Amar dan setia berada di sisinya. Konflik semakin memuncak apabila bekas isteri Amar muncul kembali menuntut hak dan mengugut untuk mendedahkan penipuannya di media sosial. Dalam keadaan tersepit, Amar berdepan risiko kehilangan segala yang telah dibinanya sekaligus menguji sejauh mana dia sanggup mempertahankan kehidupan yang diciptanya demi masa depan anaknya. Kisah ini mengingatkan masyarakat bahawa kemiskinan bukan sekadar kekurangan wang, tetapi juga ujian emosi dan maruah. Dari sudut psikologi, kisah ini menunjukkan tekanan mental yang dihadapi individu apabila hidup dalam dua identiti berbeza. Amar terpaksa menanggung beban emosi yang berat demi memelihara penipuan. Ini mencerminkan realiti ramai individu yang terperangkap antara siapa diri mereka dan siapa yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Watak Zara pula mencerminkan kesetiaan dan sokongan tanpa syarat seorang wanita dalam kehidupan seorang lelaki. Dia menjadi simbol empati dan kepercayaan walaupun mengetahui kebenaran yang pahit. Ini memberi mesej bahawa di sebalik setiap perjuangan ada individu yang menjadi tulang belakang emosi. Akhir sekali, cerita ini boleh dilihat sebagai gambaran realiti bahawa setiap manusia mempunyai sisi tersembunyi yang tidak diketahui orang lain. Kehidupan Amar sebagai Lut Zafran melambangkan topeng yang dipakai dalam masyarakat. Ia memberi mesej bahawa tidak semua yang kelihatan indah itu benar. Penonton diajak untuk lebih empati kerana setiap individu mungkin sedang berjuang dengan rahsia dan beban yang tidak terlihat.